Demensia adalah penurunan dalam ingatan dan kognisi. Demensia disebabkan oleh penyakit otak atau kecederaan pada otak. Terdapat banyak penyakit yang boleh menyebabkan demensia, terutamanya adalah yang berkaitan dengan faktor usia. Penumpuan kemahiran daya ingatan, keupayaan percakapan, pergerakan dan keupayaan sosial pesakit demensia semakin merosot dan ini telah menjejaskan kualiti kehidupan mereka. Mereka mungkin mengalami perubahan personaliti atau tingkah laku, kekeliruan waktu siang atau malam, suka berhayal atau berimajinasi. Metadikol boleh mencapai kesan antioksidan dan anti radang dengan meningkatkan tahap vitamin C. Ia boleh mencegah kerosakan saraf, mencegah kemerosotan sel dan fungsi saluran otak. Ia juga mengurangkan lipid darah, tekanan darah dan mencegah trombosis dari merosakkan fungsi otak. Metadikol menggalakkan sintesis NMN yang membantu dalam anti penuaan, meningkatkan fungsi otak dan saraf, meningkatkan tahap tenaga dan berkesan mengurangkan pesakit yang berkaitan dengan degenerasi otak. Metadikol juga boleh meningkatkan protein ApoA1 dan tahap adiponektin untuk meningkatkan lipid darah dan metabolisme glukosa darah, menggalakkan aliran darah ke otak dan mengelakkan sel otak daripada kekurangan oksigen. Selain itu, metadikol juga boleh mengurangkan D-dimer dan lipoprotein A untuk mengurangkan trombosis otak, melancarkan peredaran darah ke otak dan mengurangkan penyakit seperti infarksi cerebrum atau strok yang menjejaskan fungsi otak. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.